Orang dulu tak sidai kain pun dah risau. Apa hal cik malah kau tak sidai kain ni? Kau pergi tengok lo. Long pun pergi tengok. Assalamualaikum. Ya, apa hal ni lo? Itulah nak suruh tanya cik sihat tak sihat? Kenapa? Tak adalah, tengok cik tak sidai kain ni. Tak ada apalah. Cik pun dapat TV baru. Dia pun balik dia update. Mak, cik malah okey. Dia cuma hari ni dapat TV baru tu tak sedia kain tu. Bosah ke TV dia tu? Maka masa tu tidak berlengah lagi. Mula dia capai cancel. Tahu cancel? Towel. Orang sekarang towel. Siap sidai. Nak pergi. Datang Assalamualaikum. Boy, dapat TV baru tapi tahu. Itu saya cakap komunikasi dulu dengan sekarang. Nampak tak? Dulu, walaupun ada kad jemputan kahwin, sebulan, 2 bulan sebelum, mak kita dah menjelajah satu kampung, satu taman perumahan, mengajak secara lisan. Kita tengah tengok TV tu pasal ke dapur sebab dia nak mengajak tu. Assalamualaikum. Salam. Cik, cik. Mak ada. Cik nak jumpa mak sekejap boleh? Kejap cik Tutup TV. Mak, cepatlah. Cik tu nak jumpa. Jangan lama sangat. Cerita tengah best ni. Punya lama dia berbual. Akhirnya habis cerita tu. Dulu, adab kita hormat. Budak sekarang. Assalamualaikum. Salam. Mak ada. Ada cik. Ikut belakang. Kita suruh dia ikut belakang. Dah lah rumah teres tengah pula tu. Kau suruh dia ikut belakang. Dia ketuk-ketuk nak rumah India, salah rumah pula. Kira balik. Berapa 1, 2, 3, 4, 5.